Kenapa orang kaya simpan emas bukan simpan duit? Pernah tak kita tertanya-tanya kenapa orang kaya makin kaya walaupun ekonomi tak menentu? Kenapa mereka pilih emas bukan simpan duit sahaja dalam akaun bank? Sebab orang kaya faham satu perkara penting. Duit kertas boleh dicipta tanpa had. Setiap kali duit baru dicetak, nilai duit yang kita pegang hari ini akan menjadi semakin lemah. Itu sebab harga barang naik, kos hidup meningkat, tapi jumlah duit yang sama tidak lagi mampu membeli benda yang sama. Masalahnya bukan kita tak pandai menyimpan, tetapi alat simpanan yang kita guna hari ini sendiri bermasalah. Orang kaya tak simpan semua kekayaan dalam bentuk duit kertas. Mereka alihkan sebahagian simpanan kepada aset yang tidak boleh dicipta sesuka hati. Dan salah satu aset itu ialah emas fizikal. Emas tidak bergantung kepada janji bank, tidak terjejas bila sistem kewangan goyah dan nilainya diiktiraf di seluruh dunia. Sebab itu, emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk melindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang. Kalau orang yang ada banyak duit pun pilih emas untuk simpan kekayaan, soalan sebenar kita hari ini ialah, kenapa kita masih simpan semuanya dalam bentuk duit? Jika tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh hubungi saya dan klik link bio ataupun rujuk pin video di profil. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.